Ini adalah tube Ripple mattress. Keluar dari kotak, terus boleh guna. Tube dah siap, cuma sambung pump je. Sambungkan tiub getah ke pump dan sambungkan tiub getah ke Ripple mattress. Bila angin dah penuh, baringkan pesakit. Pump perlu sentiasa dihidupkan untuk angin gerak selang-seling automatik. Jadi jangan matikan pump ya. Ini pula bubble Ripple mattress. Sama seperti tiub, keluar kotak terus boleh guna. Bubble dah siap, cuma sambung pump je. Sambungkan tiub getah ke pump dan sambungkan tiub getah ke Ripple mattress. Bila angin dah penuh, baringkan pesakit. Pump perlu sentiasa dihidupkan untuk angin gerak selang-seling automatik. Jadi jangan matikan pump ya.